saya nak bercerita mengenai seorang lelaki. Seorang lelaki, dia ada seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan dan seorang isteri. Apabila berlaku seperti ini, seorang anak perempuan dan seorang isteri, maka seorang anak perempuan akan dapat 1/2. 1/2, isteri dapat 1/8. Jadi yang lebih tu 1/8 campur dengan 1/2 iaitu 4/8. Jadi lebih tu adalah 3/8. 3/8 tu macam mana kita nak cari? Kita kena tanya dulu. Kita kena tanya sama ada cucu lelaki ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. Kena tanya perkara itu dulu. Ataupun kita kena tanya, ada datuk ke? Ada datuk ke atas ke? Kadang-kadang ada orang ni dia terlupa. Oh, datuk pun dapat juga ke? Ya, datuk daripada bahagian ayah, daripada sisi ayah itu, datuk itu akan mewarisi juga. Apabila datuk ada, contohlah, datuk ada, maka datuk itu akan dapat bahagian asobah. Sebab apa? Sebab datuk akan menghabiskan asobah sekiranya tak ada waris sisi, iaitu tak ada adik-beradik yang lain, ataupun tak ada cucu ke bawah, ataupun tak ada cicit ke bawah, maka datuk akan dapat bahagian faraid itu.